Follower naik, maruah turun. Alauddin, pagi tadi saya hantar anak saya pergi sekolah. Sampai depan gate, ada 2-3 orang tengok saya dan tunjuk-tunjuk dekat saya. Saya senyum je lah. Sebab lepas post dekat TikTok Wednesday Daily ni, memang ramai pandang dan saya senyum bila jumpa saya. Wah, nampaknya awak semakin dikenali di TikTok sekarang. Anak saya pun ada bagi tahu yang kawan dia follow saya dekat TikTok. Ikut tandanya ada sokongan masyarakat terhadap kandungan awak. Nampak positif. Jadi berbalik dekat mereka-mereka yang tunjuk-tunjuk saya tadi, saya tersenyum lah sambil angguk-angguk. Sebab lama dia orang tunjuk-tunjuk. Saya pun angkat tangan lah kan, fans kan. So abang motor dekat depan saya pun, dia turut tunjuk dekat saya. Seiring dengan anak dia lah. Masa tu saya dah fikir, aku dah sampai tahap ni ke? Bagus Nasir. Tak sia-sia awak menekan saya selama ini. Lepas tu dia bersuara, "Bang, ada cicak kat jaket abang tu." Saya sarankan kita semak semula tafsiran situasi tadi. Masa itulah saya faham apa perasaan roh melayang meninggalkan tubuh. Nasir, kesimpulannya, perhatian diterima tadi bukanlah kerana populariti. Follower naik, maruah turun. Memang betul Nasir. Kadang-kadang realiti boleh buat kita senyum walaupun maruah rasa jatuh sekejap.